Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang terhormat para masyayikh, yakni Ustaz Tengku, para asatizah, para alim ulama, para immah di perkampungan Al-Hijrah yang saya kasihi ini, kepada segenap para santri-santri, pelajar-pelajar tahfiz yang kita harapkan insya-Allah menjadi permata ummah suatu hari nanti, kepada segenap, kepada semua tuan-tuan, puan-puan, puan haji, hajah, datin, datuk dan lain-lain yang saya cintai semuanya. Wabil khusus kepada keluarga besar pengurus perkampungan Al-Hijrah, kita harapkan insya-Allah semoga tempat yang penuh mulia ini penuh subur dengan ilmu dan barakah, istiqamah, dan menjadi asbab untuk mendapatkan syafaat dan juga mendapatkan jalan sebagai pintu hidayah menuju Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan syafaat azma baginda kita semua berharap di akhirat kelak. Jadi Al-Faqir di sini diminta untuk berkongsi tentang persediaan awal memasuki bulan Ramadan yang mulia, yang insya-Allah kita akan masuk secara pastinya minggu depan. Tarikh berapa tu kena tunggu dulu, tergantung kepada hasil cerapan anak bulan yang insya-Allah dilaksanakan pada 17 Februari 2026 atau hari Selasa. Kalau nampak anak bulan, Rabulah kita mula berpuasa. Kalau tak nampak anak bulan, Kamislah kita berpuasa. Jadi sebelum nak terangkan fadilat bulan Ramadan ni atau bulan berpuasa ni dan berpuasa, hukum hakamnya serta unsur rohaninya, jadi kenapa kita nak kena tunggu tak tahu hari Rabu ke hari Khamis? Tengok kalender cukuplah. Kan ada yang kata macam tu. Tengok kalender kan senang, selesai. Ya. Jawapan dia kerana hadis Nabi SAW. Apabila kalian semua melihat hilal, maka berpuasalah. Bila kalian semua melihat hilal, maka berbukalah. Berbuka tu maksud dia rayalah. Aftiru, rayalah. Buka puasalah atau rayalah. Kalau tidak, fa in ghumma, kalau mendung tak nampak anak bulan, terhalang, maka fa'akmilu, sempurnakan bulan tersebut sebanyak 30 hari. Ini hadis Nabi SAW, hadis yang sahih dan sarih. Sahih itu maksud dia sahih, sama ada Bukhari, Muslim atau sunan yang lain, dan bertaraf sahih. Dan sarih jelas. Sarih ni maksud dia tak ada ambiguity, tidak ada ketidakjelasan, tapi jelas. Berarti sebab itu ulama 4 mazhab sepakat menentukan awal bulan itu mesti dengan melihat anak bulan atau 30 hari. Tapi kenapa kita berhisab mengira anak bulan? Kenapa? Kerana kalau nak meru'yah
Lebih-lebih lagi di zaman yang penuh pancaroba ini, tuan-tuan, puan-puan semua tahu ke anak bulan tu bentuk dia macam mana? Seumur hidup berapa kali pergi tepi pantai, naik atas gunung mencerap anak bulan? Seumur hidup tak pernah, Ustaz. Orang tak pernah mencerap, nak cerap anak bulan susah. Yang nak mencerap anak bulan ni dia kena berlatih. Terutamanya kita di alam Melayu ni, di Nusantara ni adalah negeri di bawah angin. Di bawah angin bahasa dulu ni. Negeri di bawah angin ni mendung, banyak awan, dan dia termasuk timur. Dalam ilmu fizik, astrofizik atau ilmu falak, ilmu hai'ah, zaman dulu dipanggil ilmu hai'ah, lalu dipanggil ilmu falak, di zaman moden ni dipanggil ilmu falak, ilmu cakrawala. Kita melihat anak bulan, masuknya bulan baru. Ini hadis Nabi. Kenapa dengan melihat? Kerana hadis Nabi. Berarti ilmu fizik digunakan untuk mempredik bila nak tengok, macam mana nak tengok, possible ke nak tengok. Jadi bulan ni kan kita tahu dari kecil dia membesar. 15 hari bulan dia bulat. Nama dia dipanggil bulan purnama. Dari purnama nanti dia mengecil. Bila mengecil dia jadi sabit. Paling kecil tu dia nak habis lah tu. Lepas tu dia habis. Sebab apa dia habis? Kerana matahari, bulan, bintang sejajar. Ini dipanggil ijtima' dalam bahasa Arab. Bahasa Inggeris dia conjunction. Orang Melayu kalau istilah persuratan ilmu Melayu dia panggil ijtima', diguna bahasa Arab. Diguna bahasa Arab ijtima'. Maksud dia berkumpulnya sejajarnya matahari dan bulan, bumi, bulan, matahari sejajar. Tak nampak lah. So bila boleh nampaknya? Bila dia sejajar, lepas tu dia turun sikit, betul? Dia turun sikit, lepas conjunction tu, lepas ijtima' tu dia turun sikit, lahirlah anak bulan. Kan, lahirlah anak bulan, sabit balik. Sabit kecil ni panggil hilal. Makin lama makin besar purnama. Sebelum semua tu dia nak lahir tu, berarti setelah ijtima' semakin tua semakin tebal lah, betul? Berarti kalau conjunction dia berlaku pukul 3 petang, di waktu tersebut 3 petang, contohnya kita kat Malaysia 3 petang, kita nak tengok anak bulan kalau matahari terang memang tak nampak lah, tuan. So kenalah tunggu terbenam matahari. Terbenamnya matahari kalau dia baru 3 jam, baru 4 jam. Okey, contohnya hari ni pukul 3 ijtima'. Terbenam matahari pukul 7. 7.30 hari ni, ya. Berarti 4, 5, 6, 7, 7.30, baru 4.5 jam. Susah nak nampak. Kenapa? Matahari terbenam, walaupun dah terjadi ijtima', dia baru je. Dia baru je lepas sikit sipi-sipi. Kan? Bulan kan bergerak kan? Baru sipi-sipi. Mustahil untuk dilihat. Secara ilmu falak, mustahil. Menurut pengalaman ahli falak, umur bulan tu mestilah biasanya 12 jam. Paling minimum tu pun susah. Ada yang kata 12 jam. Biasa 15 jam tu mungkin lah. Atau mungkin 15 jam. Kalau dah 18 jam tu insya-Allah boleh nampak. Belum lagi tinggi hilal. Kalau anak bulan tu di bawah garis ufuk, macam mana nak nampak garis ufuk? Horizon. Bahasa Inggeris dia horizon, bahasa Melayu dia ufuk. Garis ufuk ni anak bulan kat bawah, kuma nak nampak macam mana? Kalau dia dah tinggi 1 derajat, matahari jatuh, dia 1 derajat, cahaya matahari tu kuat lagi kan? Tak nampaklah batang bulan tu, betul? Sabit bulan tu tak nampak lah, sebab dia terang. So dia kena, kalau 3 derajat
Ni boleh nampak 3 derajat. Matahari dah jatuh di 3 derajat. Ini paling minimum. Dan paling minimum ni kita jumpa satu dunia ni, nak khabar kan ni, nak satu dunia ni rekod termuda dan terendah tu ada di Negeri Sembilan ni. Dekat mana? Dekat Teluk Kemang, Port Dickson, Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson. Yang meru'yah tu nama dia Ustaz Muzammil. Ustaz Muzammil. Jadi kamu pergi sana, ada satu pegawai Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, MAINS, nama dia Ustaz Muzammil. Dia kerja dia satu sahaja, pukul 5 sampai pagi, pukul 5 petang sampai pagi duduk kat Balai Cerap. Siang malam-malam duduk mengira, tengok bulan, tengok bintang, tengok data. Sekarang ni dah tak pakai pen lah, pakai mesin tu lah, komputer tu kan, ada teropong tu. Majlis agama seperti itu, mahal tu kan, tangkap ketinggian, jarak, bintang dan lain-lain, baca, tengok komet kalau malam lah. Tugas dia yang lain, terbenamnya hilal, terbitnya hilal atau awal bulan. Tiap bulan kerja dia duk mencerap anak bulan, dari dulu sampai hari ini. Sekalau dia yang mencerap dengan kita yang kadang-kadang pergi, atau ada orang yang tak nak pergi, kira-kira siapa yang lebih dipercayai? Orang yang tiap hari lah kerja dia duk tengok anak bulan. Ini. So itu dia kerja Ustaz Muzammil. Tahun 2018 ke 19, anak tak ingat, dia melihat anak bulan termuda terendah 3 derajat. Elongasi jarak lengkung hilal tersebut dengan matahari adalah 6.4 derajat. Akhirnya diambil data itu, di capture dengan kamera, ada gambar dia. Gambar tu sebagai pengukuh, bukan hanya melihat dengan mata, bukan hanya kawan-kawan pun saksi melihat tersebut, dia capture dengan gambar untuk mengukuhkan yang dia betul-betul nampak. Lepas tu dibawalah dalam, iaitu persidangan panel pakar falak JAKIM. Dari panel pakar falak JAKIM dibawa ke Mabim, iaitu semua menteri-menteri agama atau wakil agama, otoriti di negeri-negeri atau negara-negara alam Melayu ni, atau dipanggil Southeast Asia, ASEAN, Singapuranya, Bruneinya, Indonesianya, Thailandnya dan lain-lain. Diputuskanlah kriteria imkan ru'yah 3 derajat 6.4 derajat elongasi. Ini kadar minimum. Itu nama dia imkan ru'yah. Akhirnya diputuskan, maka pada hari ini kita kira, hisap sampai berapa tingginya hilal. Tak cukup 3 derajat, berarti mustahil untuk melihat. Kecuali ada kecuali. Yang melihat itu kadar dia mutawatir atau dalam keadaan yang tidak boleh diingkari. Satu kampung nampak, semua sumpah memang nampak anak bulan. Kan? Itu exception lah. Mungkin kita kena tukar kriteria imkan ru'yah ketika ini terjadi. Kalau tidak, maka kita masih ada keraguan. Sebab tak semua orang mampu menyaksikan anak bulan. Betul? Jadi atas dasar itu, prediction untuk Ramadan tahun ni secara hisap dia hanya minus 1 derajat ketinggian hilal. Berarti susah nak nampak. Kalau susah nak nampak, kemungkinan itu hari Khamis. Tapi kita tak boleh nak kata, kena tunggu pemegang mohor yang umumkan hasil semua cerapan. Tetap kena keluar tengok anak bulan, sebab hukum mencerap adalah fardu kifayah. Fardu kifayah untuk mencerap anak bulan setiap bulan. Berarti kita kena tunggu tetap hasil cerapan. Mana tahu dengan takdir Allah, ternyata tiba-tiba nampak, kita tak boleh nak cakap. Itu adalah
ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar itu, tuan-tuan puan-puan semua tak boleh dengar cakap saya, kena tunggu pemegang mohon raja-raja umumkan di dalam televisyen dan radio, handphone masing-masing. Okey. Ini. Apabila kita dah dekat nak Ramadan, jadi saya harap tak ada yang, terutama di Negeri Sembilan. Sebab apa ustaz-ustaz, tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin, di Negeri Sembilan ni lah yang 3-4 tahun lepas kecoh isu anak bulan sampai ada tak nak raya. Ada yang kita raya kedua, dia kira hari raya pertama. Kita hari raya ketiga, dia hari raya kedua. Dia tulis dekat Facebook. Lepas tu dia serangnya Jabatan Mufti habis-habis. Zaman Datuk Yusof. Waktu tu zaman Datuk Yusof. Sebab saya ada waktu tu. Saya diminta tolong almarhum Datuk Yusof. Akhirnya kita buat Bahsul Masail. Ni termasuk dari kawan-kawan yang dari pondok pun dia tak faham ilmu falak. Jadi dia orang pun mempertikai fiqh. Ada yang kata Ustaz Aiman ni orang pondok tapi tak ikut pondok. Sebab saya ikut pondok lah, saya ikut apa yang telah ditetapkan ini. Sebab saya pun ada hujah. Dan kita buat Bahsul Masail di Port Dickson, di Balai Cerak, di Tolok Kemang. Kita buat Bahsul Masail, JAKIM datang, apa datang, Jabatan Mufti lain datang, berdebatlah, perbincangan dengan pondok-pondok semua. Keluarlah resolusi dengan hujah-hujah dari kitab, menerima kriteria dan juga cara penetapan anak bulan seperti yang sudah ada di Malaysia pada hari ini. Kami jemput pondok dari Indonesia iaitu Nahdlatul Ulama yang bentangkan secara kitab Turath. Jadi saya kena sebut benda tu pada permulaan sebab nak ambang Ramadan supaya tak terjadi fitnah di negeri yang mulia ini, negeri Darul Khusus ini. Terutama Ramadan ni dia tak panas sangat. Nanti raya nanti panas. Raya nanti tahun ni lagi-lagilah akan jadi panas. Jadi kita kena redakan dulu. Kalau dengar orang yang banyak cakap ni, panggil saya lah, saya boleh je hadapi diorang. Diorang tak berani hadapi saya. Hadapi online beranilah. Bila depan-depan, anak tak persiapan Syekh. Kalau yang anak persiapan entah kalah Syekh, itu tak payah cakap lah. Kita berhujah dengan ilmu. Hadirin wal hadar hafizakumullah. Baik. InsyaAllah Ramadan. Kenapa Ramadan ini sangat mulia? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ia riwayatnya ada yang daif, ada yang hasan, ada yang lemah. Lemah ni bukan berarti kita tak boleh pakai. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab hukum hakam, dia memang kena jelas, kena sahih. Kalau tak sahih tak boleh, sebab dia adalah fiqh, dia halal dan haram. Dalam bab akidah dia kena sahih. Tapi dalam bab fadail tu apa? Fadilat beramal. Fadilat beramal kan? Fadilat beramal. Atau dalam bab targhib wa tarhib. Targhib tu nak buat orang beramal, tarhib tu nak buat orang jangan buat dosa, jangan buat benda makruh, jangan buat benda mungkarat. Ini tarhib dipanggil. Ini ulama memang tasahul, menganggap mudah, sehingga hadis dhaif dijadikan sandaran dalam bab ini. Disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Baru minggu lepas saya ada daurah kitab Al-Azkar di UK, di Bandar Baru Bangi, Masjid Al-Hasanah. Kita bahas hadis-hadis tu banyak yang lemah, diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Ada yang kata kalau ada yang sahih, buat apa nak pakai yang daif? Ini fadailul a'mal. Tak ada hadis pun, tapi kita tahu ada hadis yang sahih yang lain menganjurkan kita beramal. Apa salah kita beramal dengan hadis yang daif untuk menambah motivasi? Ini dia kena faham fiqh dia. Contoh dia apa? Menghidupkan menghidupkan bulan Ramadan, seperti awal dia ada yang sebut apa, rahmah, pertengahannya maghfirah, betul hadis tersebut. Kena faham, bukan berarti
Bulan pertama tidak ada maghfirah. Bulan pertama pula 10 malam pertama, 10 hari pertama tidak ada maghfirah. Sekali kedua baru ada maghfirah. Bukan macam tu. Dia maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia lebih ditekankan rahmah, lebih ditekankan maghfirah pada 10 yang keberapa misalan dia. Itu yang dimaksudkan daripada hadis tersebut. Seperti hadis-hadis tentang fadilat kita berpuasa pada hari-hari tertentu. Saya bagi contoh, ni hadis sahih. Kita berpuasa hari Arafah. Hari Arafah. Bila kita berpuasa hari Arafah, dikatakan akan diampunkan dosa yang telah lalu. Contoh dia. Apakah memberi kesimpulan orang yang mengamalkan hadis tu dia tak payah puasa Ramadan, dia tak payah puasa hari-hari lain, dia buat dosa, dia tak solat, bila time hari Arafah, dia puasa supaya ampun dosa dia? Hadis. Ada kita buat macam tu? Tak ada. Orang tak buat macam tu. Kalau orang buat macam tu namanya tak beramal. Kita ni nak ada motivasi lah. Saya nak puasa bulan Rajab. Memang Rasulullah SAW tidak berpuasa pada bulan-bulan melainkan bulan Rajab, melainkan bulan selain Ramadan, kan? Bulan Sya'ban lebih banyak berpuasa. Ni misalan dia. Hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bulan ni lebih banyak Nabi berpuasa. Contoh dia. Begitu juga kita kena nak motivasi. Ada yang nak puasa 3 bulan, Rajab dia puasa, Sya'ban dia puasa, Ramadan wajib dia berpuasa. Bagus tak bagus? Bagus lah. Kenapa tak bagus? Yang tak boleh, Nabi dah sabda tak boleh berpuasa. Iaitu separuh akhir daripada bulan Sya'ban. Dalam erti dia tak pernah puasa kat depan, dia tak pernah puasa dari awal, tiba-tiba dia nak puasa di akhir Sya'ban ni. Itu tak boleh lah. Itu tak betul. Sebab Nabi dah melarang. Macam hari Jumaat, dia puasa tiap-tiap hari, Ustaz. Hari Jumaat, kenapa puasa hari Jumaat ni? Tak boleh, Nabi larang puasa hari Jumaat. Saya dah puasa dari hari tu sampai hari ini. Tak nak, kerana Nabi larang hari Jumaat dia jangan puasa. Tak boleh macam tu. Larangan tersebut sekiranya disendirikan hari Jumaat. Kalau tuan-tuan dah puasa 2 minggu, tak ada masalah. Atau puasa qada, kan? Puasa qada, Jumaat tak Jumaat kena puasa, kan? Contoh dia hari Jumaat lepas, kan, nak kena puasa tinggal 1, tiba-tiba Ramadan mungkin jatuh hari Sabtu atau hari Ahad, misalan dia. So dia tinggal hari Jumaat, dia tinggal 1 hari. Hari Khamis dia tak puasa. So dah qada kalau tak puasa ni kena fidyah ya. Akhirnya dia puasa hari Jumaat, takkan disalah? Tak boleh disalahkan. Sebab itu kita kena tengok niat dia. Dalam bab ini adalah fadailul amal. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bulan Ramadan banyak dalil-dalil yang menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini terjadinya malam sebaik-baik malam, malam Lailatul Qadar. Sebelum nak mula Ramadan, Ustaz Aiman dah cakap dulu malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab kunci nak dapat Lailatul Qadar ni bukan tunggu 10 malam terakhir. Tapi kena faham apakah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Malam 17 lah Ustaz, nuzul Quran. Bukan, nuzul Quran tu turunnya Al-Quran daripada Baitur Rahmah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna, sesungguhnya kami, iaitu Allah SWT, anzalnahu, menurunkan Al-Quran. Hudu, domir hudu, huwa tu dia balik kepada Al-Quran, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah di mana Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhannya daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah, bukan Baitul Izzah tadi nama dia. Diturunkan ke situ. Ini nama dia malam Lailatul Qadar.
So bilakah malam tersebut Ustaz? Tidak ada orang tahu, kecuali dalam Al-Quran memang Allah sebutkan. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Bulan Ramadan lah diturunkan padanya Al-Quran. Berarti kita tahu secara pasti malam Lailatul Qadar mesti berlaku di bulan Ramadan. Betul? Yang mana? Tak tahu. Cuma yang namanya ulama, orang soleh, mereka berijtihad. Kan kita ada sebuah kalam, ittaqu farasatal mu'minin. Pernah dengar tak? Takutlah kalian dengan firasat orang mukmin. Kan? Ada hadis Nabi SAW yang lain. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Orang Bani Israel ni ada umat-umat mereka banyak muhaddathuna. Umat-umat sebelum kalian ini ada muhaddathuna. Muhaddathuna, Ibnu Mujahid mentafsirkan atau mensyarahkan mulhamuna, yang diberi ilham. Jadi umat sebelum Nabi Muhammad ni dia ada banyak orang yang mendapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis Nabi SAW terus, fa in yakum min ummati fa huwa umar, atau lebih kurang macam tu. Kalau ada di kalangan umatku orang yang mendapat ilham, itu adalah Umar, Sayyidina Umar. Ibnu Hajar Al-Asqalani dia syarahkan dalam Fathul Bari hadis ini, dia kata apa? Mengisyaratkan bahawa bukan mengatakan tidak ada di kalangan umat Muhammad yang akan mendapat ilham kecuali Sayyidina Umar, cuma menekankan bahawa umat Sayyidina Muhammad juga akan ada orang mendapat ilham. Salah seorangnya yang lebih utama adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ilham. Okay. Berarti apa? Ulama atau umat Nabi Muhammad SAW ini di kalangan orang-orang soleh, di kalangan alim-alim ulama, ada mendapat basirah, mendapat ilham, mendapat suatu firasat kan, untuk menentukan malam Lailatul Qadar. Cuma kalam mereka ini tidak salah, tapi tak semestinya mesti tepat. Namanya ijtihad, boleh betul, boleh tidak tepat. Maka ada ulama seperti Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik tahu? Kan, guru kepada Imam Syafi'i. Dia mentafsirkan malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Imam Ghazali dia tentukan kalau Ramadan mula hari ini, maka Lailatul Qadar pada hari ini, tarikh ini. Ada yang kata malam-malam ganjil di 10 malam. Malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Malam raya. Contoh dia. Ada pula yang tafsir 10 malam terakhir. Yang 10 malam terakhir ni, pada 10 malam terakhir dia akan solat tahajud sekuat mungkin. 10 malam terakhir, iktikaf semua. Memang dalam kitab fiqh sebut 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir kena banyak iktikaf. Iktikaf kena dekat masjid. Ini belum dapat masjid lagi. Belum dapat masjid. Kalau dapat masjid, baru boleh iktikaf lah. Fatwa di negeri ini, iktikaf hanya di masjid. Di masjid. Surau belum dibenarkan iktikaf, bukan belum dibenarkan. Jadi bukan masjid, kalau bukan wakaf masjid, berarti dia tidak boleh atau tidak sah untuk beriktikaf di sisi fatwa di negeri ini. Negeri Selangor pun sama. Di negeri Perak pun sama, kena masjid. Ini. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ulama 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir banyak yang beriktikaf dan lainnya. Sebabkan itu. Ada pula yang kata tak semestinya 10 malam terakhir. Kalau guru saya, dan ini saya pegang guru saya, Kiai Sahal Mahfuz, dia kata paling selamat kalau nak dapat Lailatul Qadar setiap malam di malam Ramadan. Sebelum mula Ramadan ni kena ingat kan,
Setiap malam pada 10 malam, pada setiap malam di malam-malam Ramadan, jangan pernah berhenti bertahajud sebanyak mungkin. Jangan pernah berhenti solat sebanyak mungkin. Kita tak tahu Ramadan tu boleh saja berada pada 27, boleh saja berada 10 malam terakhir, boleh saja 20 malam terakhir, boleh saja malam pertama di malam Ramadan. Ini berarti tuan-tuan, yang belum pernah tahajud nak dapat Lailatul Qadar, jangan tunggu malam 27 baru nak tahajud. Persiapkan mula malam ini, istiqamahkan, semoga masuk saja nanti satu malam satu Ramadan dah dalam keadaan siap untuk tahajud sampai malam raya. Malam raya sebab Imam Syafi'i kata salah satu malam yang mustajab adalah malam hari raya. Ini mustajab untuk berdoa. So kena hidupkan. Cuma Imam Abu Hanifah dia kata malam Lailatul Qadar boleh berlaku di mana-mana malam di sepanjang tahun. Lebih hebat lagi kalau hajah-hajah semua, tahajud setiap malam jangan tinggal. Tahajud setiap malam jangan tinggal. Ni adik-adik ni yang kecil-kecil ni lagi kena belajar bangun tahajud. Kena belajar malam tahajud. Setiap malam kena belajar bangun tahajud. Terutama umur 13 ke atas. Jadi kami di pondok dulu, zaman saya lah di pondok dulu, memang dia tidak ada disiplin kena bangun tahajud. Tapi kami automatik, yang nama kiai, murid, santri ikut kiai. Kiai bangun tahajud, santri bangun tahajud. Kami memang dah biasa bangun sebab kiai kami bangun tahajud. Cuma zaman moden ni lain sikit. Anak saya pergi belajar kat pondok, dia bagi tahu tahajud memang wajib. Siapa yang tak bangun tahajud kena seram. Itu dia dah ada disiplin, kena paksa untuk bangun tahajud. Saya cakap, papa dulu ni kena bangun dah automatik dah, dia kata. Automatik bangun dah. Dia kata tak, kami memang sekarang ni papa udah baru, siapa yang tak bangun kena siram. So kena belajar disiplin bangun tahajud. Sebab apa? Tahajud inilah yang akan membuka hati-hati kalian semua untuk menerima ilmu, untuk menghafal Al-Quran, untuk mendapat ilmu nahwu, saraf, fiqh dan lainnya. Dia berada pada orang yang rajin tahajud. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah, persiapan Ramadan. Okey, Ramadan memang dia adalah fardu ain dah Ustaz. Puasa bulan Ramadan, kecuali yang haid lah. Yang ada uzur tu saya tak boleh nak tolong lah. Tapi yang ada uzur tu, sebelum masuk puasa balik ni, nak cakap puasa ni sikit fiqh tentang fidyah. Sebab apa? Tiba-tiba seminggu terakhir sebelum Ramadan ni handphone saya tak berhenti. Tiap-tiap hari ada makcik-makcik mesej saya, puan-puan kat Kuala Lumpur, kat Bukit Jelutong, kat Shah Alam, mesej kerabat, mesej saya macam mana nak bayar fidyah. Kan? Memang ada fidyah. Jadi mungkin ada yang tak tahu lagi. So bayar fidyah, dia kira kalau tak puasa sebab haid, contoh dia haid tak puasa, habis masuk Syawal, hari pertama tak boleh puasa lah, hari kedua dia puasa 6, qada boleh, sekali niat qada tak ada masalah, tadarruj, itu ada kaul yang menerimanya. So dia puasa, habis langsai puasa 6, habis langsai qada, dia tak adalah fidyah. Tapi sekiranya setahun tu dia tak qada, 15 hari dia haid, 15 hari dia tak qada, dia kena bayar fidyah. Yang laki pun sama. Kalau uzur puasa, tak puasa sebab apa? Domam. Tak puasa, boleh qada, tak qada setahun. Lepas tu kamu kena bayar fidyah.
Ni. Atau perempuan, dia hamil, dia takut baby dia dalam perut ni tak cukup gizi sebab dia puasa. Dia takut bukan diri dia, dia takut anak dia tak cukup nutrition. Akhirnya dia tak puasa. Maka dia kena fidyah. Dia kena qada, dia kena fidyah. Tak payah tunggu setahun pun dia kena fidyah. Sebab dia takut akan bayinya. Atau dia menyusu. Kalau dia puasa, susu dia tak bergizi. Anak dia macam tak kenyang. Akhirnya dia pilih tak puasa. Sepanjang bulan Ramadan 30 hari dia tak puasa. Habis. Hadirin wal hadirat, dia kena fidyah 30 hari sebab dia takut anaknya. Kecuali dia tak puasa walaupun dia menyusukan, bukan sebab anak dia, sebab diri dia ni. Diri dia ni yang tak kuat. Bukan anak dia tak khawatir anak dia, takut diri dia. Maka dia kena bayar dia tak perlu bayar fidyah, maaf. Kalau diri dia yang takut diri dia, bukan takut anak dia, dia tidak perlu bayar fidyah. Boleh faham? Lepas tu bayar fidyah kat mana ni Ustaz? Nak bayar kat mana? Boleh tak saya bagi je ke orang miskin? Bukan tak boleh. Boleh. Cuma takutnya. Kalau orang tu dia bukan miskin, kita ingat dia miskin, kita bayar kat dia, sah ke tidak? Tak sah. Saya bagi contoh. Kat Indonesia banyak kes, iaitu pengemis. Di Indonesia ni pernah ada satu dokumentari. Saya duduk 13 tahun dekat Indonesia. Jadi saya, orang Indonesia ni saya boleh cakap Jawa tu, orang ingat saya orang Jawa lah. Padahal saya tak ada darah Jawa, saya orang Melayu. Saya cakap betul-betul ni, saya tak ada darah Jawa, tak ada. Saya orang Melayu pure. Tapi saya pandai cakap Jawa. Dekat sana ni memang ada satu dokumentari. Dia ni pengemis, tapi kaya. Kenapa dia kaya? Dia ada rumah, dia ada kereta, anak dia semua belajar sedap masuk universiti. Pagi-pagi pukul 6 dia pergi bawah jembatan, dia bawa kereta, dia parking, dia pergi bawah jembatan, tukar baju semua, pakai baju mengemis dengan kumuhnya, dengan apa. Dia pergi dekat terminal, dia mengemis. Satu orang bagi RM1,000 dari pukul 6 pagi sampai pukul 11, pukul 12 malam. Berapa jam tu? Orang ni dekat terminal ni, bila dia tanya kenapa kat terminal target dia, terminal bas, sebab orang naik turun bas, betul? Takkan jumpa satu orang dua kali, takkan. Kecuali orang kerja situ. Orang kerja situ semua dah tahu perangai dia. Jadi semua naik turun bas, So dia naik mengemis. Satu bas dapat 5 orang, dah RM5,000. Kan? Satu hari dia kata dia boleh collect RM500,000. Kan? Zaman saya waktu tu RM200. Sehari dia boleh collect. So dia kata RM500,000 satu hari. 10 hari RM5 juta. 10 hari 20 hari 10 juta. 30 hari RM15 juta. Lebih banyak daripada dia kerja kuli batu, dia kata. Lebih baik dia jadi pengemis. Dia tak payah angkat batu, dia tak payah angkat apa, dia pengemis. Dia tiap-tiap hari dia tak cuti. Pukul dah pagi, pukul 11 malam. Dah pagi, 11 malam. Khalas. Dia kaya raya. Kaya, bukan tak kaya. Tapi kita panggil sindiket lah ni. Kan? Apa hukumnya? Kita pergi, Ustaz dia pengemis, tengok baju kotor macam tu, dia miskin Ustaz. Sebab tu saya bayar zakat kat dia. Sah ke tak zakat? Tak sah. Dia bukan asnaf. Betul ke tidak? Dia bukan asnaf. Tuan-tuan dan puan-puan. So tak boleh bayar macam tu. Takut. Kecuali orang tu tahu, yakin ni memang miskin, saya memang kenal dia. Itu tak apa. Seperti zaman sahabat dulu, tahu neighbor ni memang miskin, neighbor ni memang fakir. Itu bab lain. Tapi kalau tak tahu, yang kita boleh tahu secara pasti, amil. Betul? Amil ni ada syarat dia. Dia kena ulil amri yang mengangkat dia sebagai amil. Kalau ulil amri tak angkat dia sebagai amil, dia tidak boleh mengaku amil. Kalau dia mengaku amil, penguatkuasa akan tangkap dia. Akan tangkap dia, penguatkuasa.
anggap dia menarik zakat dalam keadaan dia bukan amil. Kalau tuan-tuan bayar kepada amil yang sahih, kan, memang amil kat masjid-masjid zakat fitrah, bayar kat dia, dia ini sah zakat tuan-tuan. Kalaulah misalnya dia amil, dia solat masuk poket, tuan-tuan sah, yang berdosa amil tu antara dia dengan Allah SWT. Kan? Betul. Jadi jangan risau dalam bab ini. Dan of course, pihak penguasa Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS, dia ada audit. Dia akan diaudit. Kupon yang dia bayar kat tuan-tuan, catat, masuk sistem bayar FPX tu, semua dicatat, ada sistem. Tak ada seorang pun solat. Kalau ada yang solat, siap-siap masuk penjara. Tak ada istilah NGO menyalahgunakan public fund, tak ada. Sebab apa? Diaudit secara ketat. Majlis agama. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi seumpama ada orang mengaku amil, dia tidak ada tauliah, maka orang tersebut adalah penjenayah. Penjenayah. Sebab apa? Dia menipu. Ini kena hati-hati. Tuan-tuan bayar kepada ejen-ejen zakat yang tidak ada tauliah. Contoh dia apa tuan-tuan? Dia mungkin ada tauliah, tapi entah negara mana punya tauliah sebagai amil. Datang ke Negeri Sembilan ni kutip zakat. Lepas tu dia kata, jangan bayar kat MAINS, bayar dengan saya. Kenapa? Bayar dengan saya ada keuntungan. Puan Najah bayar zakat pendapatan, zakat emas, zakat harta 10,000 setahun contoh dia. Ada pulangan zakat. Pulangan zakat sebanyak 40% kalau dengan saya. Bayar 10,000 dapat balik 4,000. Bayar dulu 10,000, nanti return 4,000. Yang 1,000 masuk poket saya. Sebab saya sebagai ejen, commission. Zakat pun ada commission. Ada tak macam ni? Tak ada? Ada. Ada. Jangan cakap tak ada. Ada. Kat Negeri Selangor tu siap ada sekolah. Barang siapa bayar macam ni akan dapat, anak dia belajar kat situ akan dapat diskaun 50% yuran. Macam mana tu? Dicek. Sekolah ni dia boleh buat macam tu? Ada. Ini adalah dilarang. Lebih-lebih lagi, kenapa? Kerana kita ingat dia itu amil, asnaf, ternyata dia bukan asnaf. Berarti tuan-tuan ini dalam keadaan hutang dengan Allah SWT, sebab zakat tak sah. Hati-hati, sebab kita nak masuk Ramadan. Saya tahu Ramadan je semua nak bayar zakat harta, nak bayar zakat fitrah, nak bayar fidyah, semua ni time ni lah. Ni sebelum Ramadan ni dah bayar fidyah, nanti Ramadan zakat semua bayar, betul? Jadi koma semua kat Negeri Sembilan kena bayar dekat MAINS, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Itu otoriti dia. Kena bayar dekat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Wajib. Ini. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ada yang kata saya nak bayar guna asnaf yang lain. Asnaf yang lain bukan tak ada, ada. Tapi itu semua kena menilai secara telus. Kita tidak ada kemampuan, kita serahkan kepada majlis. Ini mu'allaf atau tidak, ini fisabilillah atau tidak, ini gharimin atau tidak. Ini semua tergantung kepada majlis agama sesuai dengan kefatwaan negeri masing-masing. Ini jelas ya? Okey. So bulan Ramadan adalah puasa. Ni puasa. Kenapa puasa ni penting? Adik-adik terutama yang belajar ni, kalau ada wali murid, ada mak bapak yang ada anak kat sini, atau yang ada anak belajar dekat pondok mana ke, sekolah agama mana ke, kalau anak-anak tu makan tak berapa bergizi, jangan marah pengetua, jangan marah kat mudir, jangan marah kat pondok. Nak bagi tahu. Sebab apa? Makanan ni menurut Imam Ghazali punca ngantuk, punca malas, punca semua jenis penyakit, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, ni semua makanan.
Tapi dia membesar Ustaz, dia kena makan bergizi. Betul lah makan bergizi itu kena sihat, tapi dia kena banyak berpuasa. Sebab apa? Ni kunci nak dapat, rajin nak bagi boleh ada motivasi menghafal. Kurangnya makan akan tambah kecerdasan, kurang ngantuk. Faham? Sebab apa? Dia nak menghayal, nak apa, dia tak ada. Otak dia akan, tenaga dia habis hanya untuk menghafal. Dia tak ada halangan benda yang lain. Dijauhkan daripada makanan-makanan maksiat, syubhat dan lain-lain. Sebab dia berpuasa. So adik-adik semua kena banyak berpuasa. Lebih-lebih lagi sabda Nabi SAW, kehebatan ibadah puasa. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, as-saumu nisfus sabri. Puasa ini separuh daripada sabar. Jadi sabar ni kalau bulat ni, separuh sahaja puasa. Sebab apa? Nampak orang makan, kita tak boleh makan. Nampak orang makan, kita tak boleh makan. Kena sabar. Ustaz, alang-alang ni Ustaz, biryani Ustaz, kambing lah tu, masyui. Masyui tu kambing bakar. Takkan tak boleh makan Ustaz. Tengah puasa. Kita kena, saya tengah puasa ni, rugi kalau makan. Walaupun sunat ni rugi kan. Contoh dia. Ini kalau sunat lah, rugi. Tapi tak rugi. Ditahan nafsu dia, betul? Ditahan nafsu dia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kalau orang ada hasrat nak kahwin tapi tak boleh nak kahwin lagi, tak cukup umur lagi, atau tak ada duit, tak ada calon, cara dia macam mana? Puasa. Kalau dia puasa, dia boleh menahan syahwat dia. Tu pentingnya puasa. Ni adik-adik dah kena mula puasa. Minimum Isnin Khamis. Minimum Isnin Khamis start puasa. Kalau boleh lebih sikit, puasa hari putih. Nak lebih lagi, puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari tak. Satu hari puasa, satu hari tak. Oh, itu memang hebat. Ini hadirin wal hadra abidakumullah. Dan dia bukan hanya separuh dari kesabaran, dia juga adalah 1/4 daripada iman. Puasa ni 1/4 iman. Kenapa? Kerana baginda SAW bersabda, Imam Ghazali meriwayatkan daripada Hilyatul Awliya dan Khatib Al-Baghdadi dari Tarikh Baghdad, mengatakan sabar itu separuh daripada iman. Pernah dengar Piramli kata sabar itu kan separuh dari iman. Ni itu bukan main-main. Piramli itu, Imam Piramli ni mungkin dia baca kitab Ihya ni, atau terjemahan Ihya Syiarus Salikin. Mana tahu, kalau dia tak ngaji pun, dia duduk kat masjid waktu dia kecil tu, dia duduk dengar imam tu duduk kata, duduk syarahkan tasawuf. Dia kata apa? Sabar itu separuh daripada iman. Dia masuk kepala otak dia, dia pun buat cerita, sabar itu separuh dari iman. Ni dia, hadirin wal hadirat mintakumullah. Itu ada riwayat dia. Kalau puasa itu separuh daripada sabar, sabar itu separuh dari iman, berarti berpuasa itu 1/4 daripada iman. Paling tidak macam tu. Ustaz, hadis tu dipertikai kesahihannya. Saya dah kata ini bukan halal haram, ini nak tarhib wa tarhib. Ini fadailul a'mal, fadilat-fadilat mengamalkan, supaya kita ada motivasi untuk beramal. Tak ada hadis ni pun yang namanya puasa sunat tak bagi selain Ramadan. So sunat. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Okey, puasa bulan Ramadan ni, nak menghadapi masuk bulan Ramadan, nak persiapan ni. Nanti kita ada Q&A, boleh tanya puas-puas. Saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, maaflah. Direct je tanya, tak payah hantar surat. Angkat tangan, pegang mikrofon, tanya terus. Tapi persiapan bulan Ramadan ni, banyak yang lupa kadang-kadang. Kalau dulu senang sikit.
Zaman teman waktu kecil ni, saya waktu kecil dulu kat masjid ni, lepas sembahyang isyak je jamaah kan, orang pergi sembahyang kat masjid lah. Zaman saya dulu tak ada istilah buka puasa bersama kat masjid ni, tak ada. Paling-paling pun ada kat hotel lah, bayar mahal tu. Kan? Itu kalau ada lah. Tapi kami memang buka puasa kat rumah. Cuma lepas buka puasa kat rumah, terus pergi masjid nak solat tarawih, pergi ke zawiyah nak solat tarawih, solat isyak. Habis solat isyak sahaja, sebelum salatut tarawih asabakumullah kan. Lepas tu nanti al-khalifatu ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebelum semua tu, imam akan niat dulu. Lepas wirid, imam akan niat dulu, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani ke ramadhana. Ramadhana majoriti. Yang betul ramadhani. Ini saya kena betulkan sekarang. Imam sebut tu, semua baca. Kenapa? Nanti saya syarahkan. Tapi kenapa kena niat? Kerana memang dalam bulan Ramadan, kalau mazhab Syafi'i, wajib niat pada malam, setiap malam di bulan Ramadan. Wajib. Niat dalam hati, bukan dengan lidah. Tapi bila imam baca, tujuan dia adalah mengingatkan dan melatih semua jamaah. Ada yang kata, Ustaz, itu kalau nak melatih je, kalau dah tahu tak payah. Ya, tapi kat masjid ni macam-macam. Ada orang tak pernah solat baru datang nak solat. Betul. Ada orang tak pernah tahu puasa baru bertaubat baru nak puasa. So alang-alang ajar buat royah. Yang baru first time datang pun dengar, oh itu cara niat Ramadan. Budak-budak kecil umur 7 tahun 8 tahun, saya dah dipaksa solat tarawih ni umur 6 tahun. Maaf sangat-sangat, betul. Mak saya dulu memang sadis. Memang strict. Guru besar, mak saya pengetua. Pengetua sekolah. Dulu kat sekolah Taman Petaling, Jalan Gasing, kat Selangor tu terakhirlah dia je pengetua kat situ. Dia ni memang pengetua ni macam tu lah. Dia didik kami ni, saya umur 6 tahun dah kena solat tarawih 20 rakaat. Dan saya biasanya rakaat keempat tu dah sujud lah. Sujud tu sampai habis lah tu. Maksud dia sujud dah tak bangun lah, tidur dah berdekut lah. Lah umur 6 tahun kan. Lepas tu budak-budak dia kata, apa kehal ni, tidur tengah sujud ni. Tak, dia sujud lama ni, tengah berdoa, tak habis berdoa. Tapi cerita dia, jadi saya memang biasa berniat ramai-ramai. Ada yang tak tahu. Cuma sekarang ni banyak yang masjid dah tak buat. So bila masjid tak buat, kena bagi tahu. Kenapa kena niat? Sebab kalau tak niat, berarti puasa kita tak sah, tapi tak boleh makan. Boleh faham? Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, niat dia macam mana? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Kenapa Ramadhani? Kenapa? Ini nahu. Dia isim ghairul munsharif, Ustaz. Isim ghairul munsharif ni macam Ahmada. Marartu bi Ahmada. Sumtu fi Ramadhana. Aku berpuasa di bulan Ramadhana. Sebab tu kena baca baris asas, Ustaz, bukan baris bawah. Ustaz Aiman ni tak pandai nahu. Dia yang kata macam tu. Betul, tu betul. Tapi dia ada pengecualian. Apabila Ramadan ini menjadi mudhaf atau dia kemasukan alif lam, isim ghairul munsharif yang kemasukan alif lam atau menjadi mudhaf, dia kembali normal menjadi dibaca kasrah, dibaca baris bawah, bukan baris atas. Itu kaedah dia. Imam Ibn Malik kata, wa jurra bil fathi ma lam yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'dal al-radif. Wa jurra dijarkan bil fathi dengan tanda fathah baris atas, ma la yansarif, semua isim yang tidak boleh menerima tanwin. Ma lam yudhaf, selagi dia tidak menjadi mudhaf,
Au yaku, atau dia jatuh ba'dal al, setelahnya al radif, berarti dia kembali normal kalau jatuh, atau dia menjadi mudhaf. Now, nawaitu sama ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati. Kenapa ramadhani? Kerana ada hadhihi sanati. Terjemahan dia, sahaja aku berpuasa pada esok hari untuk menunaikan kefarduan bulan Ramadannya inilah tahun. Betul? Ramadan milik inilah tahun. Betul? Ramadannya tu. Nya tu bahasa Arab dipanggil menjadi mudhaf kepada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya itu hadhihi sanati. Ramadan menjadi mudhaf. Berarti dia kena ada Ramadhani hadhihi sanati, sebab dia jadi mudhaf. Macam kita kata bahasa Arab, adik-adik semua kena tahu ni, marartu bi Ahmada, bukan bi Ahmadi Ustaz. Mahmada betul. Tapi kalau aku masuk ke alif lam, marartu bil Ahmadi, atau dia jadi mudhaf, marartu bi Ahmadikum. Kum tu menjadi mudhaf ilaih, Ahmad menjadi mudhaf, berarti kena Ahmadikum, bukan bi Ahmadakum. Tahu benda tu? Tak tahu, kena belajar. Penting. Hafal Quran, tak tahu nahwu sorof, susah, no point. No point. Kan, no point. Yang namanya ilmuwan bahasa Arab tu kena ada. Wa nahwu aula awalan ayu'lama idzil kalamu dunahu la yufhama. Nahwu ilmu pertama yang perlu diketahui, tanpanya kalam tak dapat difahami. Tengah menghafal Quran, Ustaz, nanti dah hafal baru belajar nahwu. Betul, bagus. Tapi kalau belajar nahwu dah umur 18, susah lah. Berat. Belajar nahwu kena umur 13, 14, 15. Ini kena mula nahwu, kena asah. Sebab nahwu pun kena hafal. Nahwu kena hafal tasrif, fa'ala yaf'alu fa'la wa maf'alan fa fa'ilun ka maf'ulun if'ala taf'al maf'alu maf'alu mif'alun, kena hafal. Tak hafal tak boleh. Hadirin wal hadirat. Okey, itu nahwu dia. Ni saya kena betulkan. Sebab apa? Sebab tersebar di seluruh Malaysia bertahun-tahun baca Ramadhana, kan? Ramadhana hadhihi sanati. Lebih-lebih lagi ustaz dan ustaz Upin Ipin duk ajar. Tu saya penat tu bila Upin Ramadhana hadhihi sanati. Tapi ustaz, saya nak juga baca Ramadhana ustaz. Boleh tak? Ada satu cara. Tapi hadhihi sanata, bukan hadhihi sanati. Ramadhana dia berhenti kat situ, hadhihi sanata menjadi zaraf. Akhirnya hadhihi sanata menjadi zaraf, dia bukan jadi mudhaf ilaih. Itu boleh pada inilah tahun. Dia ada pada. Tapi rata-rata baca nawaitu sama ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati. Rata-rata dia baca sanati juga. Tak betul lah tu. Saya dah bertahun-tahun baca Ramadhana, Ustaz, sah ke tidak puasa saya? Sah. Kerana yang dianggap adalah hati, bukan lidah. Dan bab lidah tu tak adalah, tu tak ada masalah. Cuma kenapa kalau tak ada masalah Ustaz Aiman duk ajar, saya nak mengajarkan apa yang betul, bukan yang salah. Kan malu adik-adik niatnya salah, dah masuk degree pergi ke Al-Azhar, lepas tu depan Arab, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati. Orang Arab tanya, kenapa kau baca Ramadhana? Tu jadi isim ghairun munsharif. Arab pun kata, ni ngaji tak habis ni. Kena mengaji alfiyah dulu, baru tahu. Kena hafal alfiyah Ibn Malik tu, kena hafal 1002 bait, kena hafal. Hadirin wal hadirat hafizallah. Itu niat. Boleh ke saya nak niat ikut mazhab Maliki awal Ramadan? Boleh, bukan tak boleh. Cuma tetap niat setiap malam di malam Ramadan. Itu takut-takut terlupa. Tujuan dia ihtiyat.
Dan kita ni puasa, batal puasa semua ikut mazhab Syafi'i. Nak pindah ke mazhab Maliki pun tak tahu batal puasa apa ni apa kan. Jadi kalau mazhab Maliki ni puasa Syawal ni makruh. Puasa 6 makruh. Mazhab Maliki makruh. Ni tahu tak tahu Ustaz, ni khabar lah. Dia contoh dia mazhab Maliki. Tapi boleh. Tapi tetap kita niat puasa setiap malam. Lalu hadirin wal hadir hafizakumullah. Puasa ni apa? Puasa ni bahasa dia imsak, menahan diri. Cuma puasa dalam syarak menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama perkara membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu jaufan pada rongga badan. Bentuk apa sahaja? Ya. Makan nasi batal. Makan sebutir nasi Ustaz batal. Makan apa dengan sengaja lah. Tak sengaja ni contoh dia apa? Dia lupa. Ada nasi dia makan ngap. Baru teringat dia puasa. Astagfirullahaladzim, ni Ramadan apa aku duk makan. Biasanya minum. Bangun-bangun haus lah. Siang bangun haus, cari air. Saya pun kadang pernah. Ya Allah, aku puasa dah terteguk satu orang tu gratis lah. Dapat diskaun daripada Allah SWT. Itu uzur tak apa. Lupa. Ada sebab. Tapi kalau tak ada sebab tidak boleh. Berarti membatalkan puasa. Tak kisah apapun itu. Kan? Ustaz, saya ada asma. Boleh tak saya pakai inhaler? Fatwa yang diterima aja batal puasa. Tapi tak berdosa sebab kalau darurat uzur. Fatwa kat sini. Inhaler membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab dia ain, dia zat. Ada negeri yang fatwakan tak batal Ustaz, itu negeri itu. Kalau kita mazhab Syafi'i puan-puan ni mazhab Syafi'i ke mazhab mana ni? Syafi'i batal. Batal. Ini hadirin wal hadirat billahi. Tapi saya sakit asma. Macam mana ni Ustaz? Kalau sakit asma, uzur dah terdesak kena serang asma, batal lah puasa. Inhaler. Macam koma lapar, sakit lapar kena batalkan puasa, makan tak tahan dah, batal lah puasa. Makanlah, uzur kot. Nyawa ni uzur kan, tahan batal. Nanti qada. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Boleh faham? Berarti inhaler membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Ini kena perjelaskan perkara ini. Ada yang protes, tak masuk akal lah Ustaz, inhaler batal. Nak kata macam inilah, isap rokok batal tak puasa? Batal. Rokok ni bukannya air pun. Inhaler tu air tau. Inhaler tu percisan air yang sangat kecil yang dah berbentuk gas. Rokok ni asap je. Batal. Koma kata batal. Kalau dah batal tu, kenapa inhaler tak batal? Lebih berat inhaler daripada rokok. Nampak? Jadi yang kata tak batal tu, saya rasa dia tak balance. Saya rasa dia ada bias kat sini. Kenapa inhaler tak batal, rokok batal? Rokok batal. Ini hadirin wal hadirat fillah. Berarti fatwa kami memegang bahawa inhaler itu membatalkan puasa. Termasuk ada yang bukan memasukkan sesuatu dalam rongga mulut tapi tetap batal. Ada, iaitu berhubungan ataupun jima'. Ini batal. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Muntah dengan sengaja, ini juga batal. Ini semua dia kena jaga diri daripada melakukan perkara tersebut kerana menyebabkan batalnya puasa. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Terakhir, sebelum saya
buka Q&A 15 minit insya-Allah okey lah kot. Sebelum buka Q&A dia kata pukul 11 kena selesai. Okey, sekarang kita tak nak puasa macam tu sahaja. Kita nak puasa ada rohani dia, betul. Apa rohani puasa di bulan Ramadan? Puasa ni Imam Ghazali kata dia terbahagi kepada 3. Dia ada puasa golongan awam. Puasa golongan awam ni hanya tahan lapar, tahan dahaga. Betul? Tahan lapar, tahan dahaga. Ini tak boleh buat apa lah. Tahan lapar, tahan dahaga je lah. Betul ke tidak? Itu taraf orang awam. Takkanlah umur saya dah umur 60 dah Ustaz. Puasa ni tahan lapar, tahan dahaga. Tak ada sisi rohani sama sekali. Kita tak nak lah macam tu. Kita nak upgrade lah puasa kita, betul? Maka peringkat kedua dipanggil puasa orang soleh. Puasa khusus. Puasa khusus ni minimum kita kena apa, tuan-tuan? Bukan hanya tahan lapar, tahan dahaga, tapi kena tahan anggota daripada buat maksiat. Lidah tak boleh ghibah. Ghibah ni apa? Ngata orang. Menurut mazhab Sufyan Ats-Tsauri, orang yang ngata orang di bulan Ramadan batal puasanya. Batal. Puasa dia batal, tuan-tuan. Batal. Orang yang ghibah batal. Kita tak katalah saya mazhab Syafi'i, so saya tak batal Ustaz. Memang tak batal, tapi pahala jelas kurang. Ini kena jaga. Melihat pandangan yang tidak baik, bulan puasa tengok benda-benda yang maksiat, ini tidak boleh. Tangan dia tak cakap Ustaz, tapi dia type benda yang tak baik. Zaman WhatsApp, Facebook ni, forward benda yang tak baik pun sama juga. Kaki pergi tempat yang tak baik pun sama juga. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Makan benda yang haram, benda yang syubhat, rasuah dan lainnya pun juga tak boleh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini perlu dijauhkan. Mendengar, Ustaz saya tak gosip, saya cuma dengar gosip. Bulan Ramadan saya tak tahulah. Saya tak tahu bulan Ramadan, saya tak pernah tengok TV e-tainment, infotainment. Malaysia ni dia panggil Melodi majalah 3 gosip. Ni saya tak pernah tengok. Tapi bulan Ramadan ada ke tak ada? Kalau ada tu semua yang ada unsur gosip kena tutup. Kalau dia ada, jangan gosip lah, cakap yang benda yang baik je. Macam mana artis tu buka puasa, macam mana artis tu itu tak apa lah. Kau dah tahu, ni menurut gosip Polan bin Polan tu ni, Polan bin Polan tu ni, itu tak boleh. Jangan kau duk buka, duk dengar benda tu. TV kalau boleh tutup total. Dengan azan cukup lah. Penuhkan dengan apa? Penuhkan dengan baca Al-Quran. Kena khatam. Khatam minimum sekali. Ini. Kalau dah cukup Ustaz, saya dah buat macam tu, tingkatkan lagi, dipanggil puasa khususul khusus. Ni peringkat arifin. Peringkat arifin ni macam mana? Peringkat arifin ni puasa dia tidak melihat melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa ni memang dah tak ada unsur duniawi sama sekali dah. Dia putus hubungannya dengan dunia, sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. Orang yang boleh buat benda ni orang yang kat mana? Orang yang ada duduk kat pondok macam ni. Duduk kat pondok macam ni, dia nak buat apa dah? TV tak ada, apa tak ada. Kerja dia, zaman saya dekat pondok dulu sama macam hajah-hajah. Pondok saya ni pondok ni pelajar pondok lah macam ni. Ada yang hafal Quran, ada yang mengaji kitab. Saya bahagian mengaji kitab. Kami bila bab Ramadan je tiba,
Automatik masjid kami berubah jadi pondok orang tua-tua. Semua makcik-makcik seluruh Indonesia datang, beribu yang datang. Beribu ke ratus, ribu. Sana tu main ribu-ribu, tak main ratus-ratus. Main yang datang beribu. Betul. Diorang semua duduk kat situ. Kami yang duduk dalam bilik-bilik, kami ada bilik asrama lah. Kami pun bulan Ramadan ngaji. Bila Ramadan je ngaji. Saya dulu ngaji Bukhari, ngaji Muslim, ngaji kitab Tanwirul Qulub, Ashbah wan Nadhair, Umdatus Salih, kitab besar-besar. Tu time tu. Atau kitab kecil tapi 40, 20 kitab kecil. Kami ngaji macam mana? Lepas subuh rehat kejap, pukul 7 tu, pukul 6, pukul 7 tu dah baca kitab sampai pukul 11. Kiai baca, santri duduk banyak ngaji. Penat berhenti 15 minit, dia masuk bilik, pergi bilik air ke apa, budak-budak pergi bilik air, datang balik ngaji sampai pukul 11. Lepas tu berhenti persiapan zuhur atau qailulah, zuhur dulu. Lepas zuhur qailulah sekejap, baru ngaji lagi sampai asar. Azan asar, jamaah, lepas jamaah balik bilik, masaknya, basuh bajunya. Itulah time dia. Nak buka puasa. Azan maghrib, terus buka puasa, solat maghrib. Solat maghrib dia terpaksa makan dulu. Baru dia solat maghrib. Lepas solat maghrib dia tadarus. Sekejap. Lepas tadarus dia isyak. Lepas isyak tadarus lagi. Tadarus dengan tafsir. Kiai akan syarahkan. Semua santri dengan makcik-makcik semua penuh. Beribu duk dengar. Dia sampai pukul 9. Indonesia dia awal kan. Pukul 9 tu berhenti. Berhenti. Yang makcik-makcik ni dia ada pengajian kecil-kecil atau dia rehat. Tapi yang muda-muda ni kami masuk ke bilik darjah, ada yang pergi ke bilik ustaz. Mulalah mengaji dari mula pukul 9 malam sampai pukul 3 pagi. Ini betul. Kami ngaji sampai pukul 3 pagi, sahur, azan, azan, solat, tidur, bangun pukul 6 balik. Itu cerita dia. Itulah tiap-tiap hari sepanjang bulan Ramadan sampai 20 Ramadan. Habis 20 Ramadan, khataman Ramadan, makcik-makcik semua balik. Kami pun, saya balik Malaysia lah. Fly baru balik Malaysia. Baru 10 Ramadan dekat rumah, pergi apa itikaf ke kat Zawiyah ke apa. Nah tu raya, lepas raya 15 Syawal balik pondok macam normal. Tiap tahun. Ini hadirin wal hadirat Allah. Ini nama dia pengajar Ramadan. So Ramadan ni kalau orang yang dah duduk kat pondok, dia dah tak fikir benda lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Okey. InsyaAllah saya iktifak sekadar ini. Kalau ada soalan, marhaban. Soal jawab apa sahaja, InsyaAllah kita cuba jawab. Tak dapat jawab, wallahu a'lam bissawab. Marhaban. Ada yang nak tanya, silakan. Majlis ilmu atau tilawah. Okey, persoalan hajah ini adalah bulan Ramadan, apa yang mana satu yang diutamakan, tilawah atau majlis ilmu? Dua-dua boleh, dua-dua baik. Kerana ada majlis ilmu yang bersifat tadarus, majlis ilmu yang bersifat tilawah, tadabbur pun ada. Bukan tidak ada. Dua-dua buat. Hanya sahaja kalau ada orang seperti pelajar-pelajar pondok ni, ada dalam keadaan tertentu, lebih baik dia itu mendahulukan ilmu. Sebab inilah tempat dia boleh untuk mengaji kitab-kitab besar yang dia tidak akan dapat peluang kecuali bulan Ramadan. Saya dulu kalau bukan Ramadan tak khatam Kutubus Sittah tu. Sebab Ramadan di Pondok Jawa kita baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud ni semua bulan Ramadan. 10 Sya'ban sampai 20 Ramadan, 40 hari khatam. Ini dan kita baca per huruf.
Kita tak baca saja tak, kita baca dengan syarah. Ini. Jadi dalam kes itu mungkin ilmu lebih dahulu. Tapi kalau baca Quran, boleh, dah tua ni ustaz, dah tak ada nak tilawah, nak baca Quran, tadaruslah dia. Lebih bagus dengan tafsir Al-Quran. Berarti kena ada guru bertauliah mentadabur Al-Quran. Dia panggil mentafsir Al-Quran. Tapi kena dengar, iaitu kena guru yang bertauliah. Sebab sekarang tadabur ni banyak yang merapu. Dia pegang terjemahan, dia baca terjemahan, dia goreng sana, goreng sini. Saya di Selangor lah, kami dah tarik tauliah banyak yang merapu-rapu ni, kan? Bila kita panggil dia tadabur je. Kita panggil, kita bagi kitab baca Arab pun dia tak reti. So tanya-tanya dia engineer, dia dah lama dengar ceramah tadabbur Al-Quran, pakai terjemahan. So dia ingat dia pun boleh goreng, dia nak jadi ustaz. Apa ilmu yang saya ada ni saya kena bagi kepada ummah. Balighu anni walau ayah. Memang betul. Tapi kalau bukan ustaz, nak tafsir Al-Quran tu berat. Budaya ni budaya yang tak baik. Dan dia wujud sejak di universiti dulu. Orang belajar medik, belajar engineering, belajar pengakaunan, business, administration, dia ada usrah. Lepas tu yang nakib dia soleh lah sikit, warak sikit lah. Tapi bukan ustaz. Mula buka buku terjemahan, mengajar tadabbur Al-Quran. Habis. Ini. So itu kami dah tak boleh. Di Selangor kami larang benda tu. Kena orang bertauliah supaya dia tak cakap benda merapu. Okey, insya-Allah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi. Marhaban. Apa dia tak dengar? Okey. Soalan pertama, bagi seseorang yang biasa pada harian dia berzikir dan juga membaca Al-Quran, bila menjelang pada bulan Ramadan, adakah dia perlu mengutamakan baca Al-Quran terlebih dahulu berbanding dengan berzikir? Okey. Soalan yang kedua adalah berkaitan dengan pentadbiran surau lah. Kita maklumlah pada bulan Ramadan selalunya kanak-kanak paling gembira. Jadi saya mohon cadangan kepada Ustaz, bagaimana kita menguruskan kanak-kanak ni sama ada dia nak duduk dalam soft di hadapan ataupun sebagaimana. Yang ketiga, sambungan sikit daripada soalan tadi, berkaitan dengan selalunya surau ni ataupun masjid menghentikan semua kuliah pada bulan Ramadan. Adakah wajar atau tidak? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama, orang dah biasa berzikir, kena dahulukan Al-Quran atau berzikir? Kalau dia kena tahu bahawa Al-Quran itu sebenarnya zikir. Zikir tu apa? Ingat Allah. Bila dia baca Quran, dia mesti ingat Allah. Berarti Al-Quran tu dah include zikir. Kecuali dia ada mengambil baiat tarekat tasawuf. Di Negeri Sembilan ni kita ada enactment tarekat tasawuf, bermuktabarkan beberapa tarekat yang boleh diamalkan dan berdaftar secara sah. So kalau tuan-tuan ada ambil tarekat, berarti tuan-tuan ada baiat, ada zikir wazifah yang kena baca. So tu kena amalkan, tak boleh ditinggal. Kalau setakat tahlil, saya biasa sehari semalam 1 kali Yasin tahlil Ustaz, ini je lah zikir yang saya reti, tak adalah ikut tarikat. Tapi kalau saya buat di bulan Ramadan, saya tak khatam 30 juz sebulan. Kenapa tak khatam? Baca Quran pula lambat Ustaz. Misalan dia. Maka dalam kes tersebut, dia mendahulukan Al-Quran daripada dia mendahulukan zikir dalam bentuk yang saya sebut. Itu mizan dia. Kita boleh compare lah. Tapi biasanya orang tarikat ni, bab zikir dia boleh lengkapkan, bab baca Al-Quran pun dia boleh lengkapkan. Saya khatam Quran minimum sekali, boleh lebih di bulan Ramadan. Dan saya kena baca wazifah saya tu, saya kena baca Dalail Khairat setiap hari. Alhamdulillah Ramadan saya boleh buat. Dan zikir harian dalam tarekat saya boleh buat. Cukup. Dan saya pun terpaksa mengajar, bekerja di universiti dan lain-lain. Tak ada masalah.
So itu boleh kalau kita mengurus waktu dengan baik. Soalan kedua iaitu saf. Okey, terutama solat tarawih. Dia macam ni. Selagi budak tersebut dah sunat. Sebab isu dia apa? Isu dia hanya satu. Kalau dia belum bersunat, kalau dia solat di saf orang dewasa, kita takut bila dia bergerak tu kita pegang dia macam ni. Ni pegang nama dia. Dia bukan sentuh. Kalau sentuh tak batal. Tapi dia pegang, tarik. Kan? Tarik, angkat, pegang. Saya bapa, anak saya solat sebelah saya, walaupun anak saya ni umur 9 tahun, dah besar, tapi dia budak. Kadang-kadang dia solat macam ni. Kan? So kadang-kadang dia terganggu saf saya. So automatik kadang-kadang kita tak boleh nak buat apa, kita pegang dia. Dalam keadaan tak batal lah menggerakkan tangan macam ni. Kalau dia tak sunat, berarti saya pegang hamilun najasah, orang yang menanggung najis. Sebab apa? Dia punya zakar tersebut belum sunat, berarti ada air kemih dia yang ada antara kulfah, iaitu zakar, kepala zakar dia dengan kulit tersebut. Ini berarti dia membawa najis, menanggung najis. Menanggung najis kita pegang dia. Pegang, bukan sentuh, pegang. Ini berarti kita membawa najis. Tak sah. Boleh jelaskan? Tak sah. Boleh membatalkan solat. Ini boleh jelas kan tuan? Itu. Tapi kalau dia dah sunat, ini semua insya-Allah dah sunat lah ni. Kan ada yang tak sunat lagi ni? Ada tak sunat lagi? Aduh, tak sunat lagi ni kena hantar pergi hospital. Kalau ada kalau ini semua yang dah sunat, tak apa, letak dekat baris depan pun tak ada masalah. Kadang-kadang letak dekat baris depan justru dia takut nak main. Takut dia nak main. Dulu saya kat Masjid Syakirin ni, kampung saya lah. Rumah saya ni kat Gombak. Atuk saya membesar di Bukit Damansara, tapi atuk saya rumah dekat Gombak. Masjid dia Masjid Syakirin, Jalan Gombak tu. Sampai hari ini saya mengajar kat situ. So rumah saya dekat dengan situ lah, rumah saya duduk sekarang. So kalau pergi kat masjid tu, dulu ada nama dia Cikgu Razak. Kita panggil Tuan Haji Razak ni lah. Backhand dia nazir. Dia pergi masjid bawa rotan. Waktu saya kecil, saya ni termasuk bangsa kena rotan sebab kacau, sebab bising. Dia buat saf kat belakang, kita solat kat belakang. Meriuh rendah, memang rotan habis. Ni namanya budak nakal, nak buat macam mana? Tak apa, itu adalah training untuk disiplin. Itu benda. Tapi janganlah rotan pula kan. Sekarang dah bukan zaman rotan. Saya tu heran bila saya pergi pondok kat Indonesia, pondok tradisional. Saya masuk je tak wujud rotan. Tahun 1997 tak wujud rotan. Wallahi. Saya tak pernah kena pukul. Saya terkejut. Macam mana boleh tak ada rotan? Tapi dia ada takzir. Kalau langgar tak bangun subuh, kena bersihkan bilik air. Ustaz macam ni tengok, bersihkan bilik air. Tak hafal, diri pegang mushaf macam ni. Lenguh selagi tak hafal macam ni lah kau kena terpaksa berhafal lah cepat-cepat betul. Ini cara dia orang didik saya kat pondok dulu. Okey. Soalan ketiga, wajarkah diberhentikan pengajian? Dia tergantung masjid dan surau. So ada keadaan mungkin dia tak boleh sustain, dia terpaksa tangguhkan lah, nak buat macam mana. Fokuskan dengan yang lebih aulawi, yang lebih utama. Ada yang kalau tak ada pengajian, macam tak zauq lah masjid ni, dia nak buat pengajian kuliah zuhur, silakan. Tapi saya peribadi tak setuju kalau masyarakat awam ada, lepas tu kita pun buat maghrib, buka puasa sama-sama, solat maghrib,
Lepas maghrib makan, azan isyak, solat isyak, kita tarawih 8 rakaat, lepas tu kita tazkirah, baru kita habiskan yang lebih 20 tu. Ini kesian orang nak ambil 20, dia kena tunggu tazkirah, kadang-kadang lambat, betul. Ada yang protes. Itu saya tak setuju. Kecuali jamaah kata memang dia orang nak. Kita nak bawa lah Ustazah Asma ceramah, contoh dia 10 minit. Itu 10 minit tak apalah. Semua sepakat. Itu tak ada masalah. Kalau redha. Betul. Begitu juga di masjid-masjid di negeri Selangor, semua sekarang 20 rakaat 1 juz. Tak semua makcik-makcik kuat. Kan? Ada makcik-makcik, pakcik dia memang surah lazim cukup lah Ustaz. Datang kita dari maghrib sampai isyak balik pukul 11. Ada yang balik pukul 11. Kesian. Kan? So dia kena bagi peluang yang boleh untuk surah lazim, dia pergi surah lazim. Yang boleh 1 juz, dia pergi 1 juz. Ikut masing-masing lah. Tak boleh semua sama. Memang ada masjid yang memang dia nak ceramah, dia ada ceramah. Okey, tak ada masalah. So biar orang memilih sesuai masjid mana. Yang penting dia pergi masjid, bawa anak bini, isteri anak semua dia bawa. Supaya apa? Supaya menghidupkan masjid dan niat iktikaf. Ini. Boleh Ustaz? Itu pandangan saya, insya-Allah. Ada lagi? Boleh. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Saya nak tanya, sekiranya kita masih dalam edah, kemudian rumah berhadapan dengan masjid, kemudian kita pergi sembahyang tarawih, apa pandangan? Lebih afdal dia tidak pergi sembahyang tarawih di rumah. Kerana apa? Kerana iddah bagi perempuan yang meninggal, kan, dia kena ada berkabung. Ihdad, dia panggil ihdad. So dia kena mendahulukan benda yang wajib sahaja. Iddah tu wajib, fardu bagi dia wajib lah, bahasa betul dia tu wajib. So dia tidak boleh keluar untuk mendahulukan perkara sunat. Perkara sunat, kecuali ada pengecualian, dia keluar kerana bekerja. Itu bab lain, itu nafkah, itu benda wajib bagi dia kena keluar. Dia menunaikan benda yang fardu, dia tak boleh, dia hanya ada peluang kali ni je nak pergi haji. Macam mana kalau dia tak pergi ni, finito, dia tak ada peluang dah, kan? Tabung haji panggil sekali je. Saya dah daftar haji, saya dah bertahun, dah 10 tahun lebih, 20 tahun kot, tak pernah dipanggil lagi oleh tabung haji. Tiba-tiba, bukan saya lah, ada perempuan, time dia dah daftar, okey, dia dah dapat panggilan, tiba-tiba dia meninggal suaminya, dia kena berkabung, kan? Dia kena ihdad, dia kena iddah. Macam mana ni? Dia terpaksa pergi, kena pergilah sebab dia dah tak ada peluang. Itu. Okey, boleh faham ya? Insya-Allah. Ada lagi? Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, kalau zakat tu dipindah-pindah macam mana? Maksud dipindah? Tak bayar. Delay. Kewajipan zakat ini setara dengan kewajipan solat, puasa dan juga haji. Orang yang mampu pergi haji tak pernah pergi haji, berarti dia belum menunaikan fardu haji. So dia kena buatlah. Dia meninggal sebelum dapat buat haji. Ketika dia mampu, dia kena qada. Yang qadakan waris dia. Kalau orang yang kena puasa, dia tak puasa, dia kena qada. Zakat dia kena bayar, tapi dia tak bayar, dia kena ganti. Berarti dia kena membayar zakat. Contoh dia, Polan bin Polan tahun ni dia berkewajipan mengeluarkan zakat RM1,000. Dia tak bayar, dia belum bertaubat, contoh dia. Bulan tahun kedua lagi RM1,000, dia tak bayar. Tahun ketiga tak bayar. Dah 10 tahun
kena bayar zakat, tak bayar. Tahun ke-11 baru taubat. Lepas dengar Ustaz Aiman mengajar ni, wah betul saya kenalah bayar zakat ni. So macam mana nak bayar? 10 tahun tak bayar. Kita kira harta dia berapa banyak. Tahun 10 tahun dulu harta berapa banyak? Tak, berarti jumlah kena bayar 1,000. Dia hutang 1,000. Ni 1,000. 10 tahun memang statik harta dia. Tak naik, tak kurang. Harta yang wajib lah, yang cukup haul, cukup nisab. Okey? Statik. Berarti jumlah tu yang dia kena tunaikan zakat. Ini boleh faham? Dia kena tunaikan. Dia kena kira double tak Ustaz? Taklah, tapi setiap tahun 1,000 kiralah kumulatif 1,000, 10,000 lah kan. Yang jumlah hutang tersebut. Ini dia kena bayar. Zakat tijarah dia ada kiraan dia. So bila dia dah 10 tahun tak bayar zakat perniagaan, dia kena kira lah kumulatif daripada zakat tijarah yang dia kena bayar. Zakat emas, zakat harta lah tu, emas tu. Kecuali ada emas jongkong. Apa jongkong, betul bahasa dia? Emas jongkong. Ini kalau dah cukup nisab kena bayar ni. Cukup nisab 88 gram ke berapa saya tak ingat. Kan dia ada jumlah dia, dia kena bayar. Okey. Ada soalan lain? Assalamualaikum. Kesalam. Saya boleh bertanya tentang nazar? Boleh. Contohkan ada orang bertanya, dia bernazar sebab anak dia semua lelaki kan. Lepas tu teringat anak perempuan. Dia teringin. Okey, teringin. Lepas tu dia bercakap, andai kata dia dapat anak perempuan, so dia bernazar dia nak buat kekah sembelih kambing lah. Tapi bila tiba waktunya tu dia dapat anak perempuan, tapi dia tak buat. Okay. Bila anak dah besar-besar semua kan, lepas tu dia belajar, lepas tu dia dengar ustaz cakap kan. Lepas tu dia pun terfikir lah, adakah contoh dalam keadaan dia tak mampu ke ataupun dia mampu ke, tapi dia tak nak bayar nazar, dia hanya berpuasa 3 hari. So macam mana ustaz? Okey. Nazar dia kena buat. Kalau dia tak buat, dia dalam keadaan berdosa. Cuma dia ada langgar sumpah. Langgar sumpah ni, ini contoh yang kena bayar tu, contoh dia bila dia langgar sumpah. Dia bersumpah, aku tidak akan menjejakkan kaki di sini. Aku tidak akan merokok lagi seumur hidup. Tiba-tiba dia merokok. Dia langgar sumpah kan? Berarti dia kena kafaratus sumpah. Kafaratus sumpah tu sama ada merdekakan budak atau dia kena memberi makan berapa orang miskin tu saya lupa. Atau dia tak mampu, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi itu atau. Itu nama dia langkah sumpah. So nazar ini kalau dia mampu dia tak boleh ganti. Dia tetap kena buat, wajib. Kalau dia tak mampu ustaz macam mana? Tak mampu, nanti suatu saat dia mampu tak? Kan? Tunggu mampu. Itu. Maknanya dia kena juga kan? Kena juga. Dia dalam keadaan dia mewajibkan diri dia untuk melakukan perkara tersebut. Jadi kat depan ada yang minta. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya lah, contohnya kita ada 1 juta duit lah, 1 juta ringgit. Kemudian duit tu dipinjam oleh seseorang. Ya, terus? Dia tak pulangkan lagi duit tu. Jadi kita nak kena bayar zakat ke tak? Sebab kita ada duit tapi dia tak pulangkan lagi. Dia kata dia nak pulangkan contohnya lah dalam 20 tahun. Tapi setelah 10 tahun pun dia tak pulangkan lagi. Jadi kita yang ada duit tu kena bayar zakat ke tak?
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Asal usulnya duit yang dihutangkan kena bayar zakat. Mazhab Syafi'i kena bayar. Mazhab Syafi'i duit yang ada pada orang asal usul dia memang kena bayar zakat. Boleh jelas? Tetap kena bayar. Tapi ustaz, saya memang dah tak ada harapan nak dapat contoh dia. Tak ada harapan nak dapat. Pakai mazhab Hanafi. Jadi duit tu boleh diakses atau tak boleh diakses? Boleh faham duit boleh akses ke tak boleh akses? Saya bagi contoh, orang ada KWSP. KWSP tu duit tuan-tuan. Tapi tak ada kat tuan-tuan. Kat mana? Kat KWSP lah, nak buat macam mana? Takkan nak kena bayar tiap tahun nak kena bayar ustaz KWSP tu. Kita anggap duit saya yang dihutang dan tidak dapat diakses. So atas dasar ini dia tak milkut tam. Tidak dalam keadaan memiliki secara penuhnya. Once dapat, bayar. Kan? Tapi kalau dia dah bayar lepas tu, katakan 10 tahun dia tak bayar, tiba-tiba 15 tahun dibayar semua lah, dia bayar sekeduk 1 juta, kita kena bayar zakat yang dulu. Bayar sekali kalau ikut mazhab Hanafi, bayar time dapat tu. Sebab duit dalam keadaan dihutang itu tidak milkut tam, tidak memiliki sempurna. Bila dia bayar, dia miliki sempurna. Tu. Okey. Ustaz, Ya, saya. soalan saya, apakah cadangan amalan untuk orang yang mempunyai haid untuk dia full swing masa bulan Ramadan? Sekejap, dia macam ni, dia sedang keadaan haid lalu? Kiranya cadangan amalan lah untuk dia maksimiskan Ramadan dia. Oh, maksimiskan. Saya tak faham maksimiskan Ramadan dia sebab dia dalam keadaan haid. Okey, zikir tidak ada masalah bagi perempuan haid. Solawat tidak ada masalah bagi perempuan haid. Yang dia tak boleh tu membaca Al-Quran. Tapi kalau dia berzikir, dia bukan membaca, dia tak pegang mushaf. Dia hafal Quran atau dia ingat Al-Quran dalam keadaan bukan membaca, dia niat berzikir, tidak ada masalah untuk perempuan tersebut. Dan dia kena tahu bahawa ketika Ramadan dia bukan hanya teruntuk pada ibadat mahdoh sahaja. Bersedekah termasuk salah satu ibadah yang disunatkan dalam bulan Ramadan dan lain-lain. Okey. Jelas? Insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Yap. Di manakah tempat yang baik bagi seorang perempuan untuk mengerjakan salat tarawih? Kalau perempuan itu tidak terjadi fitnah kalau dia pergi masjid, kan? Dalam keadaan tidak terjadi fitnah dia pergi masjid, maka dia diharuskan dan dianjurkan untuk pergi ke masjid berjamaah, tak ada masalah. Tapi kalau perempuan tersebut muda dan kemungkinan terjadi fitnah pergi ke masjid, maka dia itu boleh makruh, bahkan boleh haram untuk pergi ke masjid. Ada khilaf ulama dalam bab ni. Jadi tergantunglah keadaan perempuan tersebut. So dalam kes saya, isteri saya memang jarang dapat pergi masjid. Bukan kerana fitnah sahaja, tapi kerana anak saya semua masih kecil-kecil. Masih baby lah, kan? Nak pergi masjid susah lah. Nak harap dia solat tarawih kat masjid pun tidak. Tapi kalau saya pergi masjid, saya memang bawa anak saya yang boleh pergi ke masjid. Itu. Tapi kalau anak dara tidak pergi ke masjid, itu lebih afdal untuk tidak pergi ke masjid kerana takut terjadi fitnah. Dia solat tarawih dengan mak dia memang jadi imam. Nak saya yang perempuan tu, dia balik pondok lah. Kalau Ramadan ni dia balik lah 17 Ramadan baru dia balik. Kalau dia balik rumah tu, nanti dia akan tarawih dengan mak dia. Tarawih lah macam mana pun. Tu boleh itu keadaan dia, insyaAllah. Tapi kalau makcik-makcik semua pergi masjid lah. Semua pergi masjid. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya tentang fidyah. Mak saya dah nyanyuk
dan dia bersahur macam biasa, tapi ada ketikanya waktu tengah hari atau petang tu dia lupa, jadi dia makan. Jadi soalannya, adakah wajib bayar fidyah untuk ibu yang dah nyanyuk, dan adakah hukumnya sama dengan kalau ada anak OKU, anak yang memang tak waras lah. Okey. Itu saja. Okey. Untuk pertama, untuk anak yang tidak waras dalam erti tidak cukup syarat mukallaf, tidak ada akal, maka dia tidak ada kewajipan puasa. Okey, mak yang nyanyuk atau lupa, kalau dia time petang tu dia makan sebab dia lupa, dia ma'zur. Itu nama dia uzur. Uzur tu maksud dia tak batal sebab dia terlupa. Ma'an nisyan, dia lupa. Tapi kalau dia bukan dia lupa, dia memang dah tak boleh sustain, kita panggil dah tak boleh diharapkan lah untuk puasa. Berarti tergantung, kalau dia dalam keadaan ada sadar dia, lepas tu dia dah tak sedar, dia uzur. Tapi kalau dia dah memang tak sedar, banyak tak sedar, berarti dia dikatakan uzur untuk tidak berpuasa, kan? Sebab dia tidak mukallaf. Tapi kalau dia ada taklif, ada mukallaf, lalu dia hilang dan menyebabkan dia batal, berarti dia bayar fidyah. Seperti orang yang mampu puasa, orang yang dah tak mampu puasa, dah tua, tak larat nak puasa. So dia kena detail lah. Benda tu kalau tak salah, JAKIM dah buat garis panduan, cuma dia kertas kerja dia tebal ni. Kami kata kalau kamu buat macam ni memang tak ada orang nak baca. So dia orang kena buat dalam bentuk pamphlet dan jadual keadaan nyanyuk. Dia ada keadaan-keadaan dia, taraf-taraf dia. Saya tak ingat, tapi dibentangkan di Jawatan Kuasa Fatwa. Kami dah setuju, tapi kami minta versi yang pendek supaya dia depend nyanyuk tu taraf mana. Ni dia detail benda tu. Ada yang sekejap. Kalau dia selamanya pagi ni semua dalam keadaan tak sedar, itu dia tidak ada taklif. Orang yang macam koma nak buat macam mana? Itu Allahu a'lam. Okey. Ada lagi? Jom sana. Dah tanya dah tadi Hajah. Jawapan dia tergantung perempuan ni yang mana. Kalau dia dikhawatirkan terjadi fitnah, maka dia di rumah. Kalau dia tidak ada dah unsur fitnah, umur dah 60, dah 70, dah menopause dah, dia pergi masjid. Itu tergantung. Itu. Insya-Allah. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya Tak dengar. Saya nak bertanya mengenai ilmu emas. Ilmu emas. Emas. Terus sekarang ni kan tengah musim lah cakap tu simpan emas. So kalau katalah ada 100 gram disimpan selama 1 tahun, yang itu dah masuk dikenakan zakat. So kalau katalah emas itu berada di dalam arang, apa dia punya hukum dia? Gadai. Gadai. Gadai masih kena zakat tu. Masih lagi kena zakat lah. Kena zakat. Pegadaian dalam mazhab Syafi'i kena zakat. Okey, faham. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Hujung mana? Salam. Saya nak bertanya dari segi perubatan. Bila kita ada orang dia bila dia masuk wad, dia akan dimasukkan air infuse. Okey. Ya. Satu masuk air, satu lagi apabila seseorang itu nak melakukan CT scan, dia akan masukkan buat kontras. Buat kontras tu macam mana? Buat kontras tu kita air je. Sama infuse juga. Ya, dia masuk ke tangan kita lah. Melalui drip kan. Jadi batal puasa.
Benda drip ni dia ada dua pendapat. Ada yang kata tak batal, ada yang kata batal. Kalau dia mengenyangkan, pendapat banyak yang kata jadi batal. Sebab apa? Sebab dia sampai kepada perut, jauh. Tapi ada yang kata tak batal sebab dia bukan melalui jalan yang manfas, yang terbuka. Berjalan yang bukan yang terbuka. Kalau bukan jalan terbuka seperti cucuk, seperti suntik, dia tidak batal. Ni tu keadaan dia. So dia kena tengok juga mengenyangkan ke tak mengenyangkan. Ni wallahu a'lam. Okey. Ya. Tak dengar. Tadarus itu adalah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, mudarasah sambil memahami ayat. Ada yang kata itu tadabbur kerana dia ambil dari perkataan tadabbur. Ada yang tadarus itu hanya membaca, itu tergantung bahasa Melayu nak menghendaki apa. Dalam mazhab, dalam Islam, yang dimaksud dengan banyak membaca Al-Quran itu membacalah. Apakah itu tilawah, apakah itu tadarus, terserah. Yang penting banyak membaca Al-Quran. Okey. Baik. Assalamualaikum, Prof. Saya ada satu soalan begini. Jadi kita di bulan Ramadan ini kita memang sentiasa membaca Al-Quran. Jadi kita ada tadarus, kumpulan-kumpulan. Dan di dalam satu kumpulan tu pastilah ada ustazah atau apa yang membimbing untuk membetulkan kesilapan. Jadi persoalannya, sekiranya kita membaca Al-Quran itu di rumah sendiri, ya, kita nak khatam sendirilah selain daripada tadarus di masjid atau madrasah. Bila kita membaca di rumah, pasti ada kesilapan dari segi mahraj ke, tajwidnya ke, pandang pendeknya ke. Jadi macam mana hukumnya tu, Ustaz? Saya ingin penjelasan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang belum fasih membaca Al-Quran, bila dia baca Al-Quran banyak kesalahan, tajwid, makhraj dan lain-lain, dia tak tahu, sebab itulah ilmu yang dia ada itu makfu, dimaafkan. Itu keadaan dia memang tak tahu. Dan dia berusaha untuk belajar, bukan dia tak nak belajar. Terus je lah, jangan sebab tak reti tak nak baca. Baca je. Tapi jadi saya nak lebihkan dekat masjid supaya saya boleh baca yang betul. Bukan tak baik, baik. Tapi jangan pula balik rumah tak nak baca langsung, lebuh. Taklah, baca dua-dua kan lagi baik. Sampai pandai, insya-Allah. Okey. Ada lagi? Ustaz, kalau nak contoh seseorang tu di umur 2 tahun, adakah dia nak kena kodok 2 tahun puasa itu? Koma tu tak mukallaf. Tidak mukallaf, tidak dalam keadaan sedar. Mukallaf tu faham mukallaf. Mukallaf tu berarti dia ini orang yang tidak ada kewajipan, macam orang gila. Orang gila ni dia tidak ada taklif. Dia beza dengan tidur. Tidur ni bukan koma. Koma ni dia memang hilang akal. Boleh faham? Dia tidak ada taklif. Tapi kalau dia haid, contoh dia haid, dia kewajipan, sebab penghalang dia bukan dia tak taklif, dia mukallaf, tapi dia ada manik, ada penghalang untuk dia puasa. Koma ni orang yang tak ada akal dah. Mughma alaih dipanggil. Kan? Orang yang mughma alaih, yang tak ada akal ni bukan mukallaf. Dia tidak ada kewajipan lah. Boleh? Okey? Tak ada ganti. Okey. Dah 11.30 dah ni. Boleh? Boleh
Saya minta izin salah silap kalau ada mana yang salah, soalan-soalan dan jawapan saya yang salah, saya perbetulkan, nanti saya hantar dekat kawan-kawan. Kalau saya jumpa saya salah jawab, tapi insyaAllah apa yang saya jawab saya berusaha seingat sedaya mungkin yang saya boleh mampu jawab, insyaAllah. Okay? Kalau ada salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada salah tersinggung ke apa, saya minta maaf, tidak ada niat menyentuh mana-mana. InsyaAllah kita doakan Ramadan ini Ramadan yang penuh barakah, sukses, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.